tu sebab saya pun tengah sakit tekak sekarang ni. Oh. Jadi boleh tak kita postpone recording ni ataupun podcast ni mungkin tahun depan? Tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di stesen podcast Puchong bersama dengan Jack dan juga Syed Abdullah, Syed Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Space Dollar. Dan malam ini adalah malam di mana kita telah pun selesai hari kedua pendengaran rayuan kes YB Syed Saddiq di Istana Kehakiman Putrajaya. Dan nak ucap terima kasih juga kepada Syed Abdullah kerana meluangkan masa dengan kita walaupun ini adalah masa yang agak crucial untuk keluarga beliau. Jadi hari ini tujuan kita buat live ni adalah untuk mendapatkan perspektif yang mungkin ramai orang tak berbual, iaitu di mana perspektif keluarga sendiri. Kerana kita tahu impak siasatan terhadap YB Syed Saddiq ni juga memberi kesan kepada keluarga YB Syed Saddiq yang mana ibu dan ayah juga disiasat dan banyak ugutan-ugutan dan sebagainya. Jadi kita ingin cuba bersama-sama memahami apa yang telah berlaku di keluarga yang memberi kesan kepada keluarga YB Syed Saddiq juga. Dan Jack, kalau ada nak tambah? Baik, terima kasih kepada semua yang menonton pada podcast kali ini. Jadi saya rasa ini adalah satu perkembangan yang menarik untuk kita saksikan, terutamanya apa yang sebenarnya kita akan kongsikan serba sedikit apa yang terjadi di mahkamah dan bagaimana secara langsungnya memberi kesan lah, bukan saja kepada ahli keluarga dan rakan-rakan tetapi kepada rakyat Malaysia yang mengikuti secara rapat perkembangan kes ini. Terima kasih Jack. Dalam masa yang sama, sekali lagi saya nak mengucapkan selamat datang kepada Syed Abdullah. Bro, prefer Syed Abdullah ke Dollar? Space Dollar. Space Dollar Branding kena penting. Branding kena penting. Space Dollar. Okay. So, pertama sekali saya rasa ramai yang tak tahu yang sebenarnya seluruh keluarga YB terkesan dengan siasatan ni. Kalau boleh kita minta sedikit pembukaan ataupun kongsian daripada Space Dollar on bila kes ni started dulu, how did it really affect your family? Saya rasa orang yang dia paling effect dalam keluarga saya adalah mama. Mama adalah seorang yang sangat lembut hati. Beliau adalah seorang cikgu. She's a very caring person and she cares about everyone and everyone in your surrounding. So saya masih ingat bila mama terima the final news. Saya masih ingat sampai sekarang mama cakap kat saya, tak sangka benda ni jadi padahal mama yang buat police report. So time tu I tak faham lagi cerita. I don't understand the story, I tak faham back story, tapi I dengar berita je mama. Saya ni jenis orang yang tak suka hubung kait dengan politik sangat. Tapi bila saya tengok mama saya menangis, mama cried a lot bro. Mama ni sangat emotional. Dia menangis banyak sangat. Yelah bila dia tengok anak manja dia Saddiq Sigaraga jadi macam gitu, it affected her. But yeah, family kita alhamdulillah kita kuat sampailah hari ini bila jadi situasi seperti ini pula. Understood. Dari segi bila tadi cakap ada laporan polis yang dibuat dan tak sangka sendiri buat laporan polis tapi Mama jadi Buya macam sendiri ni. buat. Itu benda tu I sendiri terkejut sebab I tak tahu. Okay. I ingat macam cakap I tak nak hubung kait dengan politik sebab I tak tahu politik, tapi mama cerita ke I dia yang buat police report benda tu. So the story is hilang duit, dia buat police report, tiba-tiba dia kena pula. Dia yang kena siasat. So macam mana orang yang buat police report tiba-tiba kena siasat, dia jadikan salah. Kan pelik. Kalau I curi, you ingat nak buat police report ke? Agak-agak lah. Betul. Dia macam terbalik lah. Yeah, it really affected all of us lah. Not me so much sebab saya tak masuk campur, tapi Mama Buya definitely. Yeah. Baik. Jack? Okay, saya terangkan sikit lah dari segi macam mana, bukan saja daripada segi kerja di MUA tetapi sebagai kawan rapat je lah. Sebab saya juga boleh katakan hampir setiap masa bersama dia dan juga tinggal serumah. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, ini adalah saat-saat yang betul mencabar kerana bukan saja ia memberi kesan terhadap keriernya dan juga
kerjanya di MUA, sebab kita pun tahu tugas ahli parlimen ni bukan saja menggubal dasar, tetapi kalau di luar bandar ia lebih kepada memberi hikmat di lapangan. Jadi apabila berlakunya siasatan ini, dia sedikit sebanyak mengganggulah. Bukan saja kita tengok apabila siasatan ni berlaku, kita tengok dia terkesan secara mental. Itu satu. Dan juga bila berlakunya siasatan, dia bukan pergi kepada YB Syed Saddiq saja, tetapi kepada orang sekeliling. Dan orang-orang yang rapat ni, sebenarnya kalaulah kita berada di tempat Syed Saddiq, cuba bayangkan kalau kita tak dapat pergi kepada Syed Saddiq, kita pergi ke ibu, kita pergi ke ayah, kita pergi ke rakan yang rapat. Jadi ini secara tidak langsung dia nak membunuh Syed Saddiq sebenarnya. Bukan membunuh secara literal, tapi membunuh daripada segi karakter dan juga sokongan moral daripada orang-orang yang terrapat dengan YB Syed Saddiq. Itu antara serba sedikit yang saya nampak secara langsung. Ini adalah tindakan yang tidak patut dilakukan pada mulanya dan tak patut diteruskan sehingga ke hari ini. Saya suka gila cara dia cakap. Atau kita tengah live but rasa dia punya politician vibe. Yeah. Sambung-sambung. So kita tengok dari segi perkembangan kes ni, bukan baru ni, siasatan naik turun mahkamah and everything has been almost 5 years kan. I think more than 5 years. Ya. So dalam tempoh 5 tahun yang panjang ni, saya rasa dia adalah sangat draining. Dan baru-baru ni saya nampak ada a few people yang bagi komen, buat content dan sebagainya yang katakan, oh tak apa, masih ada satu ruang lagi untuk buat rayuan, kalau walaupun kalah dekat mahkamah rayuan pun boleh pergi ke federal. Saya rasa mungkin ramai yang tak faham yang untuk lawan kes ni pun bukanlah satu yang jenis kita bangun pergi mahkamah dan lawan. Ada banyak benda yang behind the scene, cost, berapa banyak duit yang perlu dibelanjakan, masa, dan itu semua kan. Betul. Jadi saya nak minta sikit perspektif daripada Swiss Dollar. I ingat Saddiq pergi dekat Mama Buya cakap dia kena ikat perut. Dia jumpa kita semua nak kena pinjam duit. He is in the toughest stage of his life. I tak pernah nampak adik I ni pandai. I tak pernah nampak dia lalu financial situation macam ini, tapi sampai tahap I tahu dia tak ada duit. Bila dia bawa kita makan and dia tak boleh spend on makanan macam kita selalu makan before, because kita semua suka makan. Then I realise benda dia makin serious. And bila lihat benda tu jadi dekat adik sendiri is very tough. Tetapi bila nampak benda tu jadi kepada ibu bapa, itu paling effect kita satu family. Sebab bila mama Buya down and then diorang bergaduh sikit juga bila jadi macam gini, it affects all of us. Tapi saya tahu adik saya kuat. Saya tahu walaupun dia lalui semua benda ini which is sangat unfair, dan wallahu alam, I cannot imagine what he is going through. Tetapi satu benda yang saya tahu pasal Saddiq ni, dia ni orang yang sangat kuat dan workaholic. So nak jatuhkan orang yang kuat dan workaholic ni bukan mudah. Terima kasih. Lagi satu side yang kita boleh tengok, Jack, walaupun macam Space Lola share tadi, ni benda yang mungkin kita semua tak tahulah, benda dalam family kan. Dia sampai pinjam duit, ikat perut dan everything apa semua. Tapi bila kita tengok dekat Mua, mungkin cinta dia, sayang dia dan kasih dia kepada kerja dan orang-orang Mua dan tanggungjawab dia tu besar. Kita tengok walaupun dia disiasat daripada tahun 2020 dulu, Betul. dia masih buat fundraising yang banyak, tapi bukan untuk diri dia, untuk Mua. Kita tengok dia buat botak challenge dulu, kita tengok dia buat Thunderbolt. Dan sekarang ni dengan Prima Valley paling latest 1.3 million, Betul. yang dia dapat tu adalah bukan untuk dia, bukan nak bayar kes, bukan nak bayar lawyer, tapi still untuk Mua. Betul. Kalau Jack boleh sharekan sikit perspektif dari Mua. Baik, dari segi peruntukan ni, kalau kita ikutkan, YB adalah satu-satunya MP yang kalau kita katakan dia terbalik. Kalau orang lain mungkin daripada pembangkang nak jadi kerajaan, tetapi dia mengambil tindakan yang sebaliknya apabila apa yang dilihat itu bertentangan dengan prinsip yang dipegangnya. Sebab satu, yang pertama, kalau hilang prinsip itu, maka hilanglah dia. Maknanya bukanlah Syed Saddiq yang kita kenal sekarang. Itu satu. Dan yang kedua, apabila kita telah berjanji untuk masuk ke dalam lapangan politik ni, kita berjanji untuk berkhidmat. Itu yang paling penting. Bila berkhidmat ni, walaupun kita dah berjanji tapi resource-nya tak ada, itulah YB Syed Saddiq kata, kita berbincang juga dengan yang lain,
Saya berbincang dengan, bukan saja dengan saya, tapi dengan rakan-rakan yang ada di sini, turut membantu dari segi idea dan macam mana untuk kita capai. Okey, kita dah menjadi wakil rakyat, tapi kita tak ada peruntukan. Jadi macam mana kita nak buat? Sebab kita tak boleh kata kita tak ada peruntukan, jadi kita goyang kaki dan biarkan saja 5 tahun ataupun satu penggal tu berhabis begitu saja. Kita kena cari jalan. Sebab itulah kita ni orang muda ni, carilah jalan walaupun di luar kotak, dan kita pastikan apa kepentingan ataupun keperluan rakyat itu dipenuhi. Jangan jadikan alasan tak ada peruntukan kau tak boleh buat kerja. Baik. Itulah bersedikit. Ada satu soalan yang nak tanya terbalik pula. Macam mana jadi ahli politik tapi tak ada peruntukan? Saya tak faham. Macam mana boleh ke berbelah bagi macam itu? Bukan ke bila you buat keputusan untuk berkhidmat kepada rakyat, this is just me as a regular netizen, bukan ke bila you berkhidmat kepada negara dan rakyat, you patut equal, semua orang sama, sebab mereka dilantik oleh that location, bukan dilantik oleh, kan? Betul. So adakah ni normal? It's sadly for Malaysia it is lah. Sadly for Malaysia it is. Dia tak sepatutnya macam tu. Sebab by right, bila rakyat kawasan tu dah pilih wakil dia, wakil rakyat, wakil rakyat tu kan dah dapat all the tools and all the resource yang dia perlukan untuk buat kerja dan bantu dekat situ. Tapi Malaysian history has shown that benda tu tak berlaku. Mungkin mentaliti politik lama kuno yang lapuk, yang kotor ni, dia berfikir kalau kita bagi peruntukan, ibarat kita bagi peluru untuk mereka lawan kita. Sedangkan peruntukan ni bukanlah in terms of bagi duit cash, nah ambil duit ni, kan? Ia lebih kepada permohonan-permohonan untuk projek-projek kat kawasan tu dan sebagainya. Yang the most shocking for us, saya rasa untuk YB Saddiq, untuk YB Amirah, pimpinan parti muda juga, adalah bila kerajaan baru ni form, of course kita faham dia adalah unity government, tetapi dua-dua major parti dalam unity government ini menjanjikan perkara yang sama dalam manifesto mereka dalam pilihan raya yang lepas, iaitu memberikan peruntukan kepada semua MP, tak kira parti dan sebagainya lah. But today we don't see that happen. To make things worse, not only diorang tak bagi kepada MP-MP dan nadun-nadun pembangkang, mereka lantik wakil-wakil dari parti mereka untuk dijadikan penyelaras-penyelaras di kawasan parlimen dan DUN, dan mereka ni dapat peruntukan. Dan it's not only bad, it's also dangerous. Sebab orang-orang ni kita mostly tak tahu pun. Kalau if you live in a kawasan, duduk kat kawasan parlimen ataupun DUN pembangkang, kalau pergi tanya siapa penyelaras DUN kat sini, most probably orang tak kenal, sebab orang tu bukan elected, bukan orang yang dipilih oleh rakyat. Tapi dia dapat peruntukan yang ratusan ribu, yang boleh jadi berjuta juga, yang kita tak tahu sama ada dia menguruskan dana tu dengan baik atau bukan. Wait, saya ada sedikit lah untuk tambah berkenaan ini. Sebab kalau kita lihat, setiap tahun apabila belanjawan diumumkan, kita tahu ada satu bajet ataupun satu belanjawan itu dibentangkan, dan setiap ahli parlimen ataupun setiap kawasan itu adanya amount tu ataupun jumlah dana yang diperuntukkan untuk sepanjang tahun tu. Tetapi macam contoh, kalau waktu sekarang, daripada jumlah yang telah diumumkan tu, katakanlah daripada 222 ahli parlimen, kita ambil lah yang majoriti 148. Tapi yang bakinya tu, ke mana perginya duit tu? Itu satu. Yang keduanya, mereka kata mereka telah melantik penyelaras DUN atau penyelaras parlimen ataupun apa sajalah nama yang mereka nak berikan. Tetapi apabila duit itu turun ataupun tak turun ke sebagainya, macam mana kita nak menjawab? Sebab kita ni dilantik sebagai ahli wakil rakyat di tempat tersebut, tetapi duit itu tak ada. Tetapi kebanyakannya jawapan yang diberikan oleh pemimpin ataupun daripada kerajaan, okey, duit dah diturunkan. Persoalan saya, siapa yang melantik ataupun siapa sebenarnya yang betul-betul, kalau katakanlah kawasan pembangkang itu dia tak nak bagi, tak apa, it's okay. Tapi biarlah secara jelas supaya rakyat tahu ke mana mereka nak memohon peruntukan ataupun memohon bantuan, supaya kita tahu. Kalau bukan daripada wakil rakyat ini, kita boleh pergi tuju terus kepada siapa yang kerajaan nak lantik ni, yang dikatakan sebagai penyelaras ni. So bermaksud bukan sekadar based on apa yang korang explain, sebab selama ni saya tak pernah faham benda ni, saya tak pernah tanya pun Saddiq.
Sadi ni bukan jenis orang suka cerita politik dengan family. Dia selalu cakap kat saya, politik ni jangan, don't be involved. It's dangerous. And I respect sangat dia. So maksudnya, dua perkara lah. Satu, dia tak nak kasih dana sebab dia takut ahli politik itu jadikan macam bullet. Dan nombor dua, it sounds macam dia nak punish orang di penduduk situ. Betul ke? Secara tak langsung, I think that's true. Okay. Secara tak langsung, that's true. That's why saya rasa benda ni benda yang agak menyedihkan lah. Macam Jack cakap tadi, saya rasa betapa kuat dan kerasnya prinsip Abi Zaid Sadiq ni. Walaupun dia tahu apa benda yang dia akan lalui kalau dia keluar daripada kerajaan dan duduk di pembangkang. Tapi kerana garisan merah yang telah dilanggar ni, of course kita tak boleh berdiam dan menjual prinsip kita lah. Tapi saya rasa Space Dollar tadi ada bagi satu interesting punya komen yang mengatakan Abi Sadiq cakap dengan family yang don't involve in politics, don't involve in politics. Pernah ada tak at one point ataupun especially pada sepanjang perkara-perkara siasatan ini berlaku, naik turun mahkamah, family pernah cakap dengan Sadiq yang Sadiq berhentilah politik, pernah tak? Sebelum Sadiq masuk politik pernah. Mama kurang minat. Mama nak suruh dia sama belajar. Saya tak tahulah kalau in between court cases ada Mama biar bincang pasal benda ini. Itu saya tidak pasti. Tetapi sebelum Sadiq masuk politik, Mama dah kurang minat. Mama lebih gemar tengok Sadiq pergi sama belajar sebab Sadiq dapat offer untuk belajar a few places. Tapi Sadiq adalah seorang patriotik. Dia memang fokus dia kepada rakyat. Mama selalu cakap kat saya satu benda saya takkan lupa. Mama cakap, Sadiq does not belong to the family anymore. He belongs to the rakyat. So tak pernah lagi dengar benda itu, tapi sebelum masuk politik pernah dengar. So saya rasa mungkin itu salah satu benda yang bagi kekuatan kepada Wabi Sadiq, which is support daripada Mama tadi, daripada family mengatakan, sampai kata yang Sadiq don't belong to the family, belong to the rakyat now kan. It's not an easy thing for a mother to say. Betul kan? So kita boleh faham betapa impactednya dia bila benda ni semua terjadi. Saya rasa dalam proceeding yang kita pernah tengok daripada Mahkamah Tinggi sampai sekarang, especially hari ni saya rasa ramai orang yang bertanya-tanya kenapa ada lozenges dekat atas meja. The reason why ada lozenges atas meja ni adalah hari ni semasa proceeding hari kedua yang sepatutnya kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada problem, kes ni boleh settle hari ni dan judge pun boleh bagi verdict hari ni juga, boleh jadi keputusan hari ni. Sebelum tu sebab saya pun tengah sakit tekak sekarang ni. Jadi boleh tak kita postpone recording ni ataupun podcast ni mungkin tahun depan? Tahun depan? Aku kena berlakon lagi bagus. Tapi dah sakit tekak. Jadi alasan tu memang kukuh lah sebab sakit tekak ni sekarang adalah dikira sebagai penyakit kronik. Tak ada dia MC dan perlu diberi macam itu approval secepat mungkin. So untuk bagi konteks apa yang Jack cakap ni adalah disebabkan semasa 2 hari ni tiga panel hakim telah pun beri ruang untuk pembelaan dan juga pendakwaan untuk mengemukakan hujah-hujah masing-masing dengan berdasarkan submission yang mereka dah buat kepada mahkamah lah. Dan semalam adalah waktu di mana diberikan oleh apa tu nama dia bukan nama. Oh, okay. Where do I restart? Restart balik. Okay. So, untuk memberi konteks kepada apa yang Jack cakap tadi, sebenarnya 2 hari ini adalah 2 hari yang mana kes, rayuan kes YB Zaid Sadiq didengari. Dan 3 panel hakim telah pun memberikan ruang untuk pembelaan dan juga pendakwaan untuk mengemukakan hujah-hujah. Dan semalam hari pertama adalah hari yang diberikan kepada pihak pembelaan iaitu pihak YB Zaid Sadiq dan peguamnya. Dan hari ini adalah pihak pendakwaan. Dan masa dan satu hari untuk satu side ni adalah saya rasa agak adil lah dari pihak mahkamah. Cuma semalam waktu hujah-hujah datang daripada pembelaan daripada peguam-peguam YB Zaid Sadiq, saya rasa ia agak berjalan agak lancar
dan dapat selesaikan dengan cepat. Sangat cepat. Dan hari ini kita expect benda perkara yang sama akan berlaku dan kita dapat selesaikan akhir benda ni kan. Kita tengok 2 hari 3 hari ni seluruh keluarga memang expecting insya-Allah kita selesai hari ni, kita selesai hari ni. Banyak kita dengar perkataan ini disebut. Tapi apa yang berlaku adalah semasa kes tadi didengari, pendakwa raya mengambil keputusan untuk meminta tundaan terhadap pendengaran kes ini. Dan alasan yang diberikan adalah sangat-sangat tak masuk akal. Sedangkan semalam bila dia mengatakan hari ini dia akan bentang bersama pembantunya, yang mana dia akan bentang sebahagian dan pembantunya akan bentang sebahagian. Tetapi hari ini dia cakap dia tak dapat lengkapkan pembentangan itu kerana dia sakit tekak. Sakit tekak last minute pula tu. Saya berpandangan ini adalah satu alasan yang valid. Sebab kalau ini dibenarkan, maknanya selepas ini mungkin menjadi presiden. Dan siapa tahu, sebab ini dibuat di Mahkamah Rayuan. Jadi apabila dibenarkan, saya yakin perkara sebegini boleh berulang. Dan ini akan menjadi contoh kepada yang lain yang sedang tengok Untuk buat perkara yang sama. Betul? Faham? Sebab saya difahamkan sekarang sakit tekak dikira sebagai penyakit kronik dan klasifikasikan sebagai pandemik yang baru. Pandemik yang baru. Betul, sebab tadi semasa awal ni, sebab kita tengok pun tadi lebih kurang beribu yang tengok, dia kata ramai yang dah sakit tekak. Mungkin sebab yang mengikuti perjalanan mahkamah tadi dah cepat terus pergi. Cepat terus. Betul. Kalau saya kerja 9 to 5, cakap bos sakit tekak lah, tak boleh kerja. So dia adalah agak tak masuk akal lah. Kalau yang kita tengok daripada viewing gallery tadi tu pun kan, ramai yang rasa macam apa ni? Sebab dia punya tak masuk akal. It's not just sebab sakit tekak. Sebab kita nampak tadi hakim cuba untuk cakap dia, tak apalah kita teruskan apa cara yang boleh. Tak apa, you tak payah cakap kuat-kuat, boleh guna mikrofon. Ataupun pembantu you boleh, sebab semalam you kata nak buat hujahan dengan pembantu kan. Betul. Jadi dia kata pembantu you boleh buat hujahan untuk you ke. Dan tiba-tiba dia kata pembantu dia pula baru lepas operation larynx katanya kan. Tak boleh nak bercakap juga. Dan cuba desak juga, minta belas kasihan lah apalah untuk postpone kes. Why do you think that is? I wish korang boleh tengok recording dekat dalam apa nama tempat tu? Mahkamah tu. Kalau you boleh tengok recording, you kena tengok reaksi muka mama, dia punya speechless. Semua orang tak tahu nak cakap apa. Saya masih dalam fasa terkejut, tapi mama speechless. Dia betul-betul tak tahu nak. She was shocked, she was surprised. Dia tak tahu nak reaksi macam mana. Kita semua pergi dekat mahkamah dengan harapan benda ni akan settle hari ini, because we've waited for 5 years. Tapi ya Allah, jadi delay lagi. Selalunya saya tengok delay taktik ni diguna oleh the opposite side. Tak tahu nak cakap macam mana. Yang tertuduh lah. Tapi ya Allah, kecewa. Dan ini bukan kali pertama je daripada mahkamah tinggi dulu proceeding ada berlaku perkara yang sama. Kalau kita ikutkan daripada mahkamah ni, ayat kasarnya trik ini sudah digunakan sebelum ni di mahkamah tinggi. Dan kalau kita nak kupaskan, mungkin tu hari lain lah. Sebab dia terlalu sensitif. Mungkin selepas ni kalau anda semua dengar macam tak percaya, tetapi benda ni berlaku. Dan hari ini pun sebenarnya, ni saya sendirilah. Saya sendiri ada betting dengan seseorang. Apa trik untuk kali ni? Oh, you dah expect ada trik akan jadi Ya. Dan bila dah jadi macam ni, terbuktilah. Saya bukan nak kata sesiapa. Jadi, terima kasih lah dah tunjukkan warna sebenar. Faham. Sampai expected. Dah expect. Ada trik lagi hari ni kan. Tapi kita tak expect. Family kita semua tak expect. Mama, Abuya, Halidil, Amani, Bella, saya, kita semua tak expect benda ni terjadi. None of us. Saya difahamkan yang sebenarnya diminta untuk proceeding ni berjalan 2 hari adalah sebab mereka nak safeguard, nak jaga in case ada trik-trik macam tadi ni. So ada 2 hari tu sepatutnya masih cukup waktu. Tapi tadi kita nampak satu scene yang agak pelik dan ajaib dekat mahkamah, yang mana saya tengok pendakwa raya dimarah oleh salah seorang panel hakim.
disebabkan ialah dia berulang-ulang cakap dan tarik tempoh ni panjang sangat. Saya ingat the exact instance tu adalah dia cakap pasal saya akan dedahkan sebentar lagi, saya akan terangkan sebentar lagi. Sampai judge marah kan. Betul. Kalau ikutkan judge tu 3 kali remind pendakwa raya sebab dia terus kata baik pergilah kepada bukti ataupun secepat mungkin pada minit yang ke-20 sebab dia kata dah 20 minit saya tunggu tapi masih belum bagi bukti. Yang kedua bila dia cakap saya dah tunggu 50 minit masih lagi belum bukti, dan selepas itu dia minta rehat, lepas tu sambung, lepas tu akhirnya dia cakap dah lepas Zohor baru kamu bagi jawapan ataupun bukti yang saya minta. Jadi tunggu, itulah taktik yang sebenarnya. Jadi saya tak tahu apa lagi masa ataupun kenapa tak buktikan terus. Ya, Sadiq salah, ini buktinya. Kenapa perlu delay macam tu? Kenapa tak tunjukkan terus? Kalau betul bersalah, tunjukkanlah. Dah memang 5 tahun ambil masa, inilah masanya. Cakap Sadiq, ini kau salah, tunjukkan terus. Ini buktinya supaya tak ada lagi sanksi bahawa Sadiq salah. Tapi tadi kita tunggu. Kita tunggu mana yang salah, apa yang salah dan di mana, tunjukkanlah tu. Tapi sampai ke lepas Zuhur, apabila yang Arif Hakim kata tak dapat apa yang cuba dibuktikan tu. Jadi apa reaction Jack dengan Space Dollar tadi bila judge cakap takkan nak tunggu sampai buka puasa baru dapat? Kan tadi dia ada mention benda ni. lepas Zuhur. Lepas Zuhur Kalau lepas buka puasa, saya rasa saya mengamuk lagi ni. Tunggu lepas Zuhur baru dapat. So Jack pun dah marah tadi. Dia cool je tapi dia dah marah. Dalam courtroom tadi. Dia dah marah dah. So ini adalah benda yang saya rasa sangat tak masuk akal. Mungkin dia rasa dia ada privilege untuk buat benda ni sebab orang luar tak nampak. Itu satu benda saya nak cakap kepada kamera ni. Itu satu benda saya nak cakap kepada rakan-rakan semua. Malangnya rakan-rakan semua tidak dibenarkan lihat apa yang kami lihat. Saya bukan seorang ahli politik, tetapi kalau rakan-rakan lihat apa yang saya lihat apa yang Mama Buya lihat, rakan-rakan sendiri akan kecewa, akan sedih kerana rakan-rakan sendiri akan dapat menilai sendiri on what is really going on. Kita bercakap ni tak bawa justice. Kita bercakap ni tak akan beri impact yang cukup. Kalau korang sendiri nampak, I tell you right now rakan-rakan, ya Allah, semua perasaan akan ada. Sedih, kecewa, ya Allah, sakitnya hati. Dan saya rasa ini lebih kepada nak mempermainkan institusi kehakiman sebab dia tahu macam mana untuk dapatkan penangguhan dan dia tahu juga macam mana untuk, saya rasa ini lebih kepada penyiksaan jiwa dan mental kepada tertuduh lah. Kenapa nak buat macam ni? Kenapa tak terus jatuhkan salah? To that point kan, pasal institusi kehakiman, saya rasa agak jelas yang prosecutor sebenarnya sekarang ni, pendakwa raya, dia bukanlah kisah sangat pun sama ada Syed Saddiq ni betul-betul bersalah ataupun tak bersalah. Saya rasa kita boleh lihat yang fokus dia adalah untuk mendapatkan keputusan yang Syed Saddiq bersalah. Sebenarnya salah ataupun tidak, aku tak peduli. Yang penting pergi mahkamah, aku dapat masukkan dia penjara. Do you guys feel that way? Kecewa lah. Bukan ke judge sepatutnya, judge pula, lawyer, panggil dia lawyer lah. Bukan ke lawyer sepatutnya honest ke? Bukan ke mereka semua, my views of law, my views of dah macam tergoris. Tetapi itulah hakikat yang berlaku di Malaysia. Tetapi saya masih menaruh harapan yang tinggi kepada institusi kehakiman supaya ini adalah medan yang sebenar untuk kita membuktikan siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Sebab kita dah kemukakan fakta dan juga bukti yang telah dikemukakan. Dan saya rasa yang Arif Hakim sudah semestinya akan menilai semua bukti yang telah kita tender, dan saya rasa keputusan tu akan kita dapat pada perbicaraan semula yang dijangka akan berlaku selepas raya lah. Saya harap rakan-rakan yang sini standby juga ubat dan tu, supaya pada hari kejadian kita bagi dan sediakan untuk semua kekal sihat dan kita dapat keputusan pada hari yang sama. Saya nak bagi tahu tadi bila Jack cakap standbykan ubat dan ada lozenges atas meja, kita dapat tawaran untuk penonton-penonton dan pendengar juga adalah sponsorship daripada stesen podcast. Yang mana dia kata untuk siapa-siapa yang ingin buat recording podcast ataupun konten-konten masing-masing, gunakan promo code Strapsoles. Promo code Strapsoles untuk 15% potongan harga.
Jadi kawan-kawan yang berminat untuk nak buat recording podcast dan sebagainya boleh terus contact Station Podcast dan gunakan promo code STRAPSELS. Tempat Okay. ni cantik gila rakan-rakan. Ada 5-6 bilik, multiple different shooting locations. Saya rasa tempat ni sangat sesuai untuk buat podcast. Ya, dan Memang epic. tak payah fikir apa-apa, just datang, bawa idea, bawa story masing-masing dan Station Podcast akan siapkan semua untuk anda. Untuk menuju ke penghujung sesi kita malam ni, saya nak tanya dengan Space Dollar, juga nak tanya kepada Jack. Mungkin kepada Jack dulu. Di MUA, penyokong-penyokong, pengundi-pengundi di MUA, apakah reaksi mereka terhadap semua benda yang jadi ni, dan adakah mereka masih sayangkan ataupun masih menghormati YB Syed Saddiq seperti dulu, ataupun mereka melihat YB Syed Saddiq dengan cahaya yang baru yang mungkin tak berapa bagus disebabkan segala kempen-kempen negatif yang dijalankan terhadap YB Syed? Okey, ini saya ambil angle daripada semua lah. Sebab kalau saya ambil daripada satu perspektif saja, mungkin ada yang kata saya bias ataupun mungkin saya incline kepada sesuatu parti lah. Jadi apabila saya telah berjumpa dengan semua orang, ramai yang juga mahu mengetahui satu adalah kebenaran kes ni. Jadi mereka juga kata sokongan mereka masih lagi boleh dikatakan di tahap yang memuaskan sebab kita masih lagi menjalankan tanggungjawab dan memberi bantuan dan juga khidmat di MUA seperti keadaan sebelum ni, iaitu semasa kita masih berada dalam kerajaan dan juga masih mempunyai peruntukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka juga sekarang ni kurang faham ataupun tak tahu ke mana hala tuju kerajaan sekarang dan juga apakah ke mana direction selepas ni. Adakah semasa PRU 16 kerajaan sekarang ni akan kekal di maknanya dalam gabungan yang sama ataupun macam mana? Sebab kalau betul gabungan itu masih sama pada PRU 16, umumkan cepat supaya mereka tahulah mana yang nak pilih. Sebab sekarang pun mereka kata kalau kebanyakan di MUA, saya tak nak namakan golongan ataupun macam mana, tapi dikatakan kalau ada parti ini ataupun pemimpin ini, mereka kata baik kita sokong Syed Saddiq. Sebab mereka kata, kalau dulu kau kata kau tak nak yang dia, tapi kau pilih dia dan kau lantik dia dalam kabinet yang sama. Jadi laungan tu dah berpuluh tahun dimainkan. Tapi sekarang dihalalkan. Jadi saya membuka ruang ini kepada para penonton untuk fikirkan sendiri, pilihlah calon yang terbaik yang buat kerja, jangan hanya berpandukan kepada satu parti saja. Saya rasa very interesting point. Dan untuk Space Dollar, 18 hari bulan malam kami ada satu mesyuarat dengan YB Saddiq. Dan dia ada keluarkan satu ayat ni yang saya rasa, saya tak tahu sama ada dia pernah cakap dengan keluarga ataupun tidak. Jadi saya nak minta pandangan Space Dollar. Malam tu dia cakap yang saya dah tak kira pasal penjara, hukuman ataupun sebatan. Yang saya masih fikirkan sekarang adalah integriti saya. Itu yang dia cakap malam tu. Adakah dia pernah cakap benda ni kepada keluarga dan dia dah cakap dengan kita dia dah bersiap sedia kalau dia kena masuk penjara. And benda tu paling shocking untuk kita semua dengar sebab kita tak nak dia masuk penjara, yo. I mean, walaupun saya dengan dia banyak perbezaan, tak nak tengok adik sendiri masuk penjara. Lainlah kalau dia salah. Tetapi saya dah kenal Saddiq untuk jangka masa yang sangat lama dan satu benda saya boleh cakap pasal Saddiq ni, dia lurus bendul. Betul ke ayat tu? Dia lurus bendul. Dia memang, Mamat ni memang lurus bendul. Which is a good thing. Sebab saya rasa Malaysia perlukan lebih banyak ahli politik yang lurus bendul. Dan bila saya tengok orang yang jujur jadi macam itu, sedih. Sedih, kecewa. Tetapi we are with you, Saddiq. Your family is with you. Your friends are with you. Dan saya pasti rakan-rakan di MUA juga akan dapat nilai sendiri. Don't take it from me. Don't take it from any one of us. Biar usaha Saddiq, usaha Jack dan mereka di MUA, biar itu sebagai bukti sendiri adakah dia seorang ahli politik yang bertugas kepada rakyat ataupun tidak. But panjang pula aku cerita.
Kita faham. I mean, perasaan tu adalah perasaan yang bukan senang kita nak gambarkan dan ucapkan kan. Jadi untuk menutup sesi kita hari ni, Jack, kalau ada kata-kata terakhir untuk penonton. Okay, baik. Saya rasa ini adalah ruang yang terbaik untuk orang ramai mengikuti perjalanan kes untuk tahu dengan lebih lanjut dan juga mengetahui satu, bukan saja fakta kes dan juga mengetahui bagaimana Sadiq ini teruskan dia punya perjuangan walaupun tanpa peruntukan. Itu yang keduanya. Dan yang ketiga, walau apa pun yang terjadi, kita kena sentiasa bersedialah. Dan kita tahu apabila sesuatu perkara itu telah ditakdirkan akan berlaku, ia tetap akan berlaku. Tak kiralah walau mungkin ada superpower yang lain yang cuba untuk halang ataupun cuba untuk menukar arahnya, tetapi kuasa Allah takkan siapa yang dapat menukarnya. Terima kasih, Jack. Space Zola. Sadiq, I love you. You have succeeded in making me a better man. I was a child, lazy, and unsure mana I nak pergi. Tolong save Malaysia and change the world. You have the ability to do so, my brother. I believe in you and I will pray for you. Terima kasih. Terima kasih, Jack. Terima kasih, Space Zola. Jadi saya rasa ni perkongsian yang dari perspektif yang kita belum dapat tengok dan kita mungkin kurang faham sebab ini adalah perkara yang sangat dekat dengan keluarga, perkara yang sangat dekat dengan kerja-kerja di MUA. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, saya rasa saya nak minta juga kepada semua orang untuk sama-sama kita menyokong dan mendoakan yang terbaik untuk YB Syed Saddiq dan keluarga. Terima kasih semua.